Saya coach bas daripada kelab Soccer Cat FC kategori U8 base di Kajang. Boleh coach ceritakan sikit latar belakang Soccer Cat U8 ni? Okey, Soccer Cat U8 ni terbentuk daripada seawal U6 yang diorang pada 5 tahun hingga 6 tahun kita bentuk daripada tahun lepas, dan tahun ni diorang berumur 7 tahun dan ada yang daripada 8 tahun. Kita akan gabungkan menjadi U8 ni dan kita akan hantar ke liga-liga one day ataupun liga-liga yang macam Junior X, Super Rimau dan ISMA terbaru ni. Ada apa-apa pencapaian Soccer Cat U8 setakat ni? Okey, pencapaian U8 kalau ikutkan daripada munculnya Soccer Cat FC ni, kami dah membentuk pasukan daripada kategori U8 ni. Player-player telah ada pengembangan yang dipanggil daripada kelab Akademi Tunas. Ada seorang daripada Villarreal Academy, dia dipanggil untuk menyertai one season di sana. Dan tahun ni dia kembali balik ke Soccer Cat untuk menyumbangkan apa yang dia belajar di sana. Bagaimana anak-anak muda U8 di luar sana ingin menyertai Soccer Cat U8 ni? Okey, siapa yang nak berminat untuk menyertai Soccer Cat boleh layari laman sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok. Boleh layari Soccer Cat FC di situ, ataupun boleh hubungi mana-mana coach ataupun pada saya sendiri pada nombor telefon 011 1086 5214. Saya Coach Bazli. Anda tengah layan Sembang Arena, suara bola, Jiwa Harimau. okey, mengawam sikit.